Assalamualaikum and hi guys, selamat datang ke episod pertama siri minicast kami di mana kita akan sembang santai tapi penuh informasi tentang dunia digital, keusahawanan dan teknologi yang semakin berkembang di Malaysia. Ramai anggap social media is enough to run the business. However, I believe it's more than that. Jadi, kami bawakan kepada anda seorang individu yang amat dikenali oleh usahawan-usahawan mycommunity.my, iaitu Cikgu Amirul. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Jadi seperti yang dikatakan tadi, usahawan-usahawan kita ni memang kebanyakan saya lihat semualah kebanyakannya mereka mengutamakan media sosial. Bahkan ada yang menganggap media sosial tu dah cukup untuk berniaga. Ini kita tak dapat nafikan, media sosial ni kita boleh dapatkan secara percuma, malah kita merasakan di situlah kita dapat tengok siapa yang nak engage perniagaan kita. Jadi sebenarnya keadaan ni tak sama. Dekat luar negara tak sama, peringkat antarabangsa tak sama. Okey, tak sama dari segi? Kalau kita tengok negara luar, mereka juga ada memiliki website. Dekat website ni sendiri membolehkan perniagaan mereka lebih dikenali, maksudnya lebih credibility. Bukan sekadar media sosial. Sebenarnya keadaan ni mungkin kerana lesson learn yang mereka dah lihat pada satu kes. Kita tengok beberapa dekad yang lalu. Tahu tak, satu institusi pendidikan yang dah ada sejak tahun 1096. 1096. Wow, lama itu Cikgu. Tapi mereka tersangkut masalah dengan nama domain. Nama domain? Ya, nama domain. Okey, very interesting story about university. Tapi Cikgu, sebelum Cikgu bungkaikan lebih lagi pasal cerita ni, apa tu nama domain? Nama domain. Jadi perkataan domain tu sendiri kita membayangkan satu yang lingkungan yang ada dikuasai apa semua. Tapi sebenarnya kita semua guna handphone kita tengok website, kita pergi ke maybanktoyou.com.my, kita pergi ke Facebook, kita akan type, kalau Facebook, www.facebook.com. Kalau nak pergi ke Maybank, maybanktoyou.com.my. Jadi sebenarnya, ringkas kemudah katalah, sebenarnya nama domain ni adalah website address. Itulah. Web address. Web address tu nama domain. Faham. Bahasa teknikal kita sebut nama domain. Puas orang fikir apa nama domain. Itulah. Saya pun all this time memang I've been calling it. Tapi kalau web address, orang tahu. Betul. Apa nama web address? Kita nak pergi nak beli. Okey. Jadi Cikgu, saya pun dah tahu apa tu nama domain. Berbalik kepada cerita Cikgu tadi, universiti. Cerita tadi, saya sebut tadi. Kan universiti tu yang dah ada lama dah, 1096. Betul. Tiba-tiba tahun 1999 ada masalah bila ada orang lain beli nama domain dia. Beli nama domain universityofoxford.com. Jadi orang lain, bukan someone from Oxford. Bukan, orang tu David Siegel namanya. Dia tak ada kaitan pun dengan University of Oxford. Tapi boleh dia beli nama domain? Ya, dia ni memang orang yang enthusiastic dengan nama domain ni. Dengar ceritanya, kalau kita baca artikel yang ada pun, sampaikan dia tukar nama dia. Dan kes ni akhirnya University of Oxford sedar dan dibawa ke peringkat tribunal antarabangsa. Yang mana diadili dan diuruskan oleh World Intellectual Property Organisation, WIPO. Kalau kita ada MyIPO. Betul. MyIPO kat Malaysia, apa saja produk kita, produk apa tu, kita kena daftarkan supaya orang tak tiru. Begitu juga di peringkat antarabangsa ada WIPO. Tapi peringkat antarabangsa lah. Kos yang tinggi. Of course. Jadi sebab itu pihak University of Oxford sangguplah. Jadi dia buatlah fight benda ni ke mahkamah. Akhirnya pada Mei 2001 barulah WIPO putuskan bahawa
nama domain perlu diserah, nama domain University of Oxford yang dibeli oleh David Siegel tu perlu diserahkan kepada University of Oxford. Barulah selesai tutup kes ni. Tapi macam cikgu mention lah, daripada 1999 sampai 2001 memang makan masa lah juga kan. Makan masa dan kos yang tinggi. Itu University of Oxford, dia mampulah nak bayar bare cost. Tapi kalau usahawan kecil, macam mana? Tak juga kan? Faham. Tapi cikgu, tadi cikgu mention Oxford dia guna .com. Kalau dekat MyNIC kita guna .com.my kan cikgu? Ada beza ke? Sebelum tu, saya ada perasan juga. Ada gov.my, edu.my, apa tu? Macam kita MyNIC juga ada menyediakan nama-nama domain khas untuk kerajaan .gov.my. Itu tertutup lah. For the government. Janganlah suka-suka pula. Saya nak belilah anis.gov.my. Tiba jadi kerajaan je. Anis. Tak mau. Dia mesti juga minta mana satu surat menyatakan kerajaan pengesahan ni, tak ada. Rakyat pun tak ada. Suka-suka je. Jadi MyNIC reject lah. Takkan boleh nak apply benda macam tu. Dan juga untuk edu.my untuk institusi-institusi pendidikan. Biasanya kita nampak universiti lah kan. Betul. Selalunya universiti lah. UiTM.edu.my. Sebenarnya .edu.my ni juga kita buka kepada semua institusi pendidikan yang berdaftar. Sekolah, boleh. Sebenarnya tadika, taska pun boleh. Faham. Dan kalau kita tengok baru-baru ni, MyNIC, kita ada sediakan nama domain khas untuk pemilik koperasi yang berdaftar. Untuk koperasi pun MyNIC sediakan? Koperasi. Tapi syaratnya koperasi tu berdaftar dengan SKM. Itu Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Saya baru nak tanya apa tu SKM. Tapi sebab cikgu dah ulas kan. Okey. Tak boleh lah, suka-suka je. Lepas tu nama domain tersebut adalah extension .coop.my. Apa kelebihannya kalau ada .coop.my ni? Maknanya koperasi ini beroperasi secara legit, secara absah dan berdaftar dengan kerajaan Malaysia, iaitu ada CJ kelulusan SKM tu sendiri. Faham. That somehow shows credibility of the koperasi tu sendiri kan cikgu? Betul. Itu menampakkan sendiri credibility koperasi tu. Maksudnya tidaklah kalau orang nak dump duit, nak join member jadi koperasi, tiba-tiba masuk rupanya koperasi tak berdaftar, duit pun dah terbang. Kena scam rupanya. Betul. Jadi cikgu kat sini kita boleh rumuskan lah bahawa social media ni dan juga website ni perlu run together. Sebenarnya macam saya dah ulang mula tadi, ada satu ekosistem e-dagang sebenarnya. Dan benda ni sentiasa bergerak. Hari-hari kita tengok mana-mana even cameraman pun kita nampak tu tengah main phone tu. Sebab kat situ mereka buka phone, tengok, browse, dia akan search. Kadang-kadang dia akan pergi ke media sosial ataupun direct to website. Betul. Even kita tengok syarikat-syarikat international pun dia jual, ada promosi pun dia akan highlight dekat dalam media sosial dia juga. Dalam Facebook, dalam IG. Betul. Dan bila dah IG, dia akan refer back, divert ke website. Jadi, peniaga di luar sana yang mana dah ada social media tapi belum ada website, pergilah ke laman web mynic.my. Tapi sebelum tu, mungkin kena search dulu kot nama dia orang kan? Check dulu nama domain tu dah dapat ke belum. Contohnya, saya pun dah secure nama domain saya. Jadi, saya pun perlulah beli nama domain saya sendiri. Jadi, bertemu lagi kita di episod seterusnya. Bye-bye.